Assalamualaikum. Bolehkah? Boleh. Saya Fauzi Ibrahim. Hari ini kita bawakan satu lagi kisah menarik bagaimana seorang pensyarah yang dah pencen keluar dari persaraan untuk membina bisnes Asia. Jom kita dengar sebab-sebab beliau berbuat demikian. Okey, Prof Wadah. Perkenalkan diri dulu. Lepas tu, pasal apa yang Prof excited sangat hari ni sebenarnya? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Fauzi. Nama saya Wardah binti Zainab Abidin. Saya pencen pensyarah lah. Dah lama pencen, dalam nak masuk berapa tahun dah, 7 tahun gitu. Saya excited ya. Memang saya excited kerana saya rasa saya tak pernah masuk sesuatu organisasi yang selama ni sampai 5 tahun. Dan tetapi yang membuatkan saya teruja adalah peluang yang boleh saya gunakan untuk membantu ramai orang. Ramai orang untuk mendapat kesihatan, dapat peluang menambahkan pendapatan. So hari ini merupakan hari pertama yang akan diluncurkan ya, Asia One. So jom. Assalamualaikum. Okey, terbaik. Begitulah kisah Profesor Wardah tadi. Pencen bukanlah titik noktah untuk beliau, malah beliau lebih giat lagi untuk membantu ramai orang keluar dari masalah kesihatan dan kewangan.